Dulu dia hanyalah seorang hamba berkulit hitam, dipukul, disiksa, dan dipaksa meninggalkan imannya. Namun di sisi Allah, dia lebih mulia dari seluruh bangsawan Quraisy. Namanya Bilal bin Rabah, muazin pertama dalam sejarah Islam, lelaki yang disebut oleh Rasulullah sebagai penghuni syurga. Bahagian pertama, siksaan di Mekah. Ketika Bilal memeluk Islam, tuannya Umayyah bin Khalaf murka. Bilal diseret ke tengah padang pasir Mekah, ditelanjangkan, lalu diletakkan batu besar di dadanya di bawah terik matahari. Namun di tengah azab itu, bibirnya tetap mengucap, Ahad, Ahad, Allah itu satu, Allah itu satu. Setiap kali dipukul, kalimat itu semakin kuat keluar dari mulutnya. Kerana bagi Bilal, iman lebih berharga daripada nyawa. Sampai akhirnya Abu Bakar As-Siddiq datang dan membelinya untuk dibebaskan. Bahagian kedua, muazin Rasulullah. Selepas hijrah ke Madinah, Rasulullah memilih Bilal sebagai muazin. Ketika azan pertama dikumandangkan, suara Bilal bergema di seluruh kota Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tangisan para sahabat pun pecah. Kerana suara itu bukan sekadar panggilan solat, tetapi seruan kebebasan, tanda kemenangan iman atas kezaliman. Setiap kali Bilal melaungkan azan, wajah Rasulullah akan tersenyum penuh kasih. Bahagian ketiga, selepas wafatnya Rasulullah. Namun setelah Rasulullah wafat, Bilal tidak sanggup lagi melaungkan azan. Setiap kali menyebut nama Nabi dalam lafaz Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah, suaranya terhenti dengan tangisan. Dia memohon izin untuk meninggalkan Madinah kerana setiap tempat mengingatkannya kepada baginda. Namun sebelum berangkat ke Syam, dia bermimpi melihat Rasulullah berkata, Wahai Bilal, mengapa engkau tidak datang menziarahi kami? Bilal pun kembali ke Madinah. Dan untuk pertama kali setelah sekian lama, dia melaungkan azan di Masjid Nabawi. Ketika sampai pada lafaz Muhammadur Rasulullah, seluruh Madinah menangis kerana seolah-olah Rasulullah hidup semula. Bahagian keempat, suara yang didengar di syurga. Satu hari Rasulullah bertanya kepada Bilal, Wahai Bilal, amal apakah yang paling engkau harapkan pahala darinya? Bilal menjawab, Setiap kali aku berwudu, aku solat 2 rakaat kerana Allah. Lalu Rasulullah tersenyum dan berkata, Aku mendengar tapak kakimu di syurga, wahai Bilal. Allahu, suara Bilal yang dulu didera manusia, kini bergema di taman-taman syurga, penutup dan pengajaran. Kisah Bilal mengajarkan bahawa kemuliaan tidak terletak pada warna kulit, pangkat atau harta, tetapi pada keteguhan iman dan ketulusan hati. Dia berjuang tanpa pedang, tapi dengan kalimah La ilaha illallah. Suara azannya telah berhenti di bumi, namun gema imannya terus hidup di langit dan di hati setiap Muslim.